semantik adalah kesatuan makna dan idea utama dalam suatu program. Semua ayat perlu saling berkaitan dan menopang satu idea pokok supaya mesej jelas dan tidak mencabar. Jadi pertama sekali saya akan menerangkan tentang tema dan mesej utama berdasarkan artikel yang saya kaji. Jadi artikel sekarang ini mengemukakan bahawa kesantunan berbahasa merupakan elemen penting untuk mencapai keharmonian dalam masyarakat dan bahawa tidak semula khususnya perlu diberi perhatian agar nilai berbahasa yang sesuai tanam sejak awal. Jadi tema ini jelas dan terpadu, maksudnya kita tahu ia memiliki kesatuan bahasa untuk mewujudkan keharmonian masyarakat. Dari segi semantik, konsep-konsep utama adalah kesatuan, bahasa, kehormatan dan komunikasi adalah saling berkait. Jadi tiada pencerahan besar dalam penelitian. Contohnya, menurut Kamus Yang Perdana 2022, kesatuan merujuk perihal kesepadan. Definisi ini membantu pengukuhan makna. Seterusnya saya akan kaji tentang keterhubungan antara ayat. Jadi artikel ini meneruskan penggunaannya, iaitu ayat ini adalah gaya pertukaran generasi muda yang lebih berubah menggunakan kata-kata yang kurang menari. Jadi kesatuan dalam berbahasa hilang jika ada dalam komunikasi tidak diamalkan. Dalam linguistik, bidang gramatik, makna ujian dasar konteks baru. Kesatuan bahasa yang konteks formal versus tidak formal, penggunaan kata dan nama di kata bahasa. Jadi kesimpulannya perlu pendidikan awal supaya nilai kesatuan ini dimiliki tidak sulit. Jadi apa yang saya bersebut tadi adalah merupakan idea-idea yang diberikan oleh penulis dalam artikel yang saya kata tadi. Jadi kat sini kesimpulannya adalah pertemuan ini baik setiap idea menyokong tema utama dan ada kesinambungan yang logik. Jadi dari semantik, makna tiap bahagian mengikuti dari sebelumnya dan jelas hubungannya. Beralih kepada topik seterusnya iaitu kejelasan dan kecukupan makna. Jadi terdapat kelebihan dan kelemahan dalam artikel saya analisis, iaitu antara kelebihannya adalah definisi kesantunan dalam berbahasa yang diberitahu dalam artikel tersebut diberikan untuk jelas. Kerana pembaca mudah memahami maksud yang diberikan, maksud ayat itu. Jadi pembaca boleh memahami konteks yang disampaikan oleh penulis. Seterusnya adalah contoh topik dia disediakan seperti simpulan bahasa, iaitu mulut terpayang sebagai ungkapan kedua secara kiasan dalam budaya kali. Seterusnya penjelasan konteks, iaitu formal versus peringkat usia, memudahkan pembaca mendalami variasi penggunaan. Namun terdapat juga kelemahan dalam analisis yang saya lakukan ini. Contohnya beberapa istilah seperti keharmonian sedarat memang agak luas dan abstrak. Maknanya boleh bervariasi bagi pembaca kata raya atau pengalaman berbeza. Namun kat sini penulis tidak melupas maksud definisi istilah seperti keharmonian sedarat ini dengan meluas. Kemudian berkaitan langsung antara kesantunan berbahasa dan mewujudkan keharmonian sedarat tidak dikupas secara mendalam dengan data empirikal dan juga atau kajian kuantitatif. Maka makna hubungan sebab dan akibat sedikit bersifat tidak umum. Seterusnya ialah penggunaan istilah sosial masyarakat yang penuh dengan jelas agak generik. Boleh ditafsir secara berbeza oleh pembaca. Hal ini membuatkan pembaca mempunyai pendapat yang berlainan daripada konteks yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya saya masuk pada konsistensi semantik. Jadi Watts menggunakan istilah secara konsisten. Maksud kat sini, penulis menggunakan istilah yang konsisten, iaitu kesantunan, berbahasa, bahasa formal, nilai dan juga adab. Jadi tak banyak pertukaran istilah yang boleh menyerukan. Jika banyak tukaran bahasa, tukaran istilah boleh menyebabkan baca keliru dan perlu membuat kajian yang lebih lagi tanpa boleh memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Contoh, kesantunan dalam berbahasa dan kesantunan berbahasa digunakan secara konsisten merujuk pada aspek kesepadan dalam pertuturan. Kemudian kata bahasa dan kata nama diri juga disebut sebagai satu contoh bagaimana kata bahasa ini menyumbang kepada kesantunan. Dan akhir sekali, secara keseluruhannya ialah konsistensi ini dijagalah di dalam artikel saya kaji pada hari ini. Jadi, kemudian kita masuk pada nombor 5, iaitu konteks budaya dan pragmatik. Jadi artikel ni dia menjurus pada aspek pragmatik, iaitu makna ujaran dalam konteks budaya berada. Contohnya, teguran secara kasar menggunakan budaya simpulan bahasa. Ini mempertemukan keutuhan
semantik kerana makna yang diceritakan bukan hanya pada fleksibel atau bahasa, tetapi juga konteks sosial budaya. Okay? Jadi kat sini kesimpulan yang saya lakukan adalah baik untuk membaca Melayu yang memahami budaya Melayu. Namun bagi membaca luar budaya ini, beberapa juga seperti contoh budaya memerlukan tafsiran tambahan untuk memahami makna yang penuh. Jadi secara keseluruhannya, kesimpulan analisis yang saya berikan adalah artikel ini mempunyai keuntungan semantik yang baik, makna utama yang jelas, konsep bersama dan konsisten. Konteks budaya pun disebutkan. Dan gaya penulisan cukup menyokong kalimah. Namun, terdapat kelemahan. Kelemahannya hanya dalam aspek kedalaman, penjelasan serta bukti empirikal yang lebih kukuh. Tapi dari segi makna semata, ia tidak banyak mengelirukan atau bersabar. Oleh itu, dari segi semantik, saya nilai artikel ini sebagai memuaskan dan sesuai untuk membaca umum yang berminat dengan isu bahasa dan budaya. Baiklah, saya akan membentangkan tentang keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal merujuk kepada kesinambungan kaitan antara unsur kosakata dalam wacana, antaranya melalui pengulangan, antonim, sinonim, hyponim, kolokasi, pembuka dan penutup, dan sebagainya. Yang pertama ialah penemuan dalam artikel. Berdasarkan pembacaan artikel tersebut, sini ada beberapa aspek menarik berkaitan keutuhan leksikal. Yang pertama ialah pengulangan dan penggunaan topik. Artikel ini selalu menggunakan kata-kata kunci seperti kesantunan, berbahasa, kehormatan, keharmonian, nilai, komunikasi. Sebagai contoh, kesantunan dalam berbahasa dan seterusnya. Perkataan kesantunan dalam berbahasa ini muncul sebagai frasa yang digunakan dalam konteks utama artikel. Ia kerana ingin membantu pembaca agar tetap sedar tema utamanya dan untuk meningkatkan koherensi leksikal. Kaedah yang seterusnya ialah sinonim dan variasi leksikal. Artikel ini menggunakan sinonim atau variasi perkataan untuk tema yang sama. Contohnya, kesantunan, kesantunan, budi bahasa, adat dan komunikasi. Sebagai contoh dalam baris 224 ada ayat iaitu kesopanan yakni budi bahasa atau budi pekerti. Penggunaan sinonim seperti ini memperkaya wacana dan membantu mengelakkan penggunaan kasa sambil masih menekankan fokus ayat. Kaedah seterusnya ialah kolokasi dan hubungan semantik. Terdapat kolokasi yang wajar seperti kelas formal, interaksi sosial, nilai dan berbahasa dan pemikiran generasi muda. Sebagai contoh, ayat yang dipetik dari dalam artikel iaitu penggunaan bahasa formal ini merupakan etika yang wajar dititik beratkan di dalam baris 242. Ini memberi hubungan antara bahasa formal dan juga etika seseorang, terutamanya di dalam majlis. Ini juga menunjukkan pemilihan perkataan yang serasi dalam konteks yang sama dan memperkukuh aliran idea. Kaedah yang seterusnya ialah hyponim dan antara secara tersirat. Artikel ini juga ada menyebut generasi muda, masyarakat majmuk, formal, sehari-hari, kritikan dan teguran secara kiasan. Sebagai contoh, jika sesuatu ungkapan mempunyai unsur kritikan atau teguran. Ayat ini juga saya petik dari dalam artikel baris 226. Dan kemudian berbicara tentang menegur secara kiasan untuk menunjukkan adanya kategori yang lebih umum dan khusus. Hal ini juga menandakan hyponimi. Sebagai contoh, teguran secara kiasan adalah satu bentuk teguran walaupun tidak secara eksplisit disebut. Yang seterusnya ialah pembuka dan penutup wacana. Artikel dibuka dengan pengenalan tema iaitu keharmonian merupakan aspek yang penting dan ditutup dengan kesimpulan kesantunan berbahasa merupakan aspek yang amat penting. Ini ayat yang dipetik dalam baris 244. Baiklah,
Pembukaan dan penutupan ini membantu membingkai wacana dan juga memberi kesatuan leksikal tema kesantunan dan keharmonian yang muncul di awal dan hujung. Baiklah, kita masuk pula kepada penilaian kekuatan dan cadangan. Bagi aspek kekuatan, pemilihan kosakata yang sesuai dengan tema utama seperti kesatuan dan keharmonian menjadikan wacana terasa padat dan meren. Seterusnya, variasi sinonim memberikan aliran yang baik tanpa terasa jenuh. Juga kolokasi dan frasa yang terhubung secara logik membantu pembaca memahami alur idea. Sebagai contoh, penggunaan interaksi sosial, komunikasi, generasi muda dan diletakkan dalam semua rangkaian topik utama. Seterusnya, pembukaan dan penutupan yang jelas juga menyumbang kepada struktur wacana yang teratur. Seterusnya, kita masuk pula kepada cadangan dan perkara yang dipertimbangkan. Walaupun banyak pengenalan yang positif, kerana banyak frasa yang hampir sama boleh menyebabkan rasa repetitif. Jadi, penulis perlu berhati-hati supaya memilih perkataan alternatif yang masih relevan. Ada beberapa bahagian yang menggunakan frasa yang sangat formal dan agak abstrak. Bagi contoh, nilai dalam pertuturan dan pengaruh sosial masyarakat. Jadi, untuk audiens yang lebih umum, boleh dipertimbangkan penggunaan istilah yang lebih mudah agar dapat mengekalkan keutuhan leksikal tetapi juga aksesibiliti. Dalam contoh hubungan leksikal seperti Al-Qani dan Haitami, artikel boleh menjelaskan dengan contoh konkret yang lebih banyak agar pembaca lebih terhubung dengan teks dan bukan hanya membaca frasa umum. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat buat di sini ialah secara keseluruhan, artikel kesantunan berbahasa bermakna keharmonian sejagat menunjukkan tahap keutuhan leksikal yang baik. Pemilihan perkataan, pengulangan yang strategik, variasi sinonim, serta kolokasi yang relevan membantu membentuk wacana yang utuh dan koheren. Bagi tujuan pengajaran atau analisis lebih lanjut, artikel ini boleh dijadikan sebagai bahan rujukan dalam memahami bagaimana hubungan kata-kata, kosakata atau leksikal menyumbang kepada keseimbangan wacana. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan pada hari ini dengan berbincangkan tentang kegunaan gramatikal dalam penulisan wacana. Umumnya gramatikal ini ialah bermaksud nahwan atau tata bahasa. Makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikal. Abdullah Yusuf 2009 menjelaskan makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal seperti penyembuhan, penggandaan dan pemajmukan. Faridah Nazir 2014 menjelaskan kebutuhan gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Menurut Faridah Nazir, terdapat 4 jenis kebutuhan gramatikal dalam sesuatu wacana. Seterusnya, yang kedua, penanda penggantian. Penanda penggantian merujuk kepada proses penggantian unsur bahasa dengan unsur dalam ayat lain. Penanda penggantian merupakan proses menggantikan perkataan atau frasa dengan kata nama, kata kerja dan klausa lain. Fungsi penanda penggantian ini adalah menggalakkan pengulangan perkataan yang sama dalam ayat atau perenggan. Seterusnya, menunjukkan hubungan makna atau antar makna antara ayat, menjadikan penulisan lebih kohesif dan berkesan. Yang pertama, penanda rujukan. Merujuk kepada kata ganti nama diri, orang dan kata ganti nama tunjuk. Penggunaan penanda rujukan dalam wacana yang mempunyai ciri kebutuhan gramatikal adalah penggunaan kata ganti nama seperti saya, dia, kamu dan mereka serta ganti nama tunjuk seperti itu dan ini. Contoh penggunaan penanda rujukan kata ganti nama diri dalam artikel tersebut adalah gaya pertuturan generasi muda kini dilihat lebih gemar menggunakan kata-kata yang kurang enak didengari. Jenis dan contoh penanda penggantian nama dalam artikel ini adalah kata ganti nama diri pertama. Contoh penggunaan kata nama diri pertama termasuk saya
aku, hamba atau waiter haruslah disesuaikan penggunaannya dengan berdasarkan pihak yang dilawan berbicara. Berikut yang ketiga, iaitu penanda penghubung. Penanda penghubung ini berfungsi untuk menjalinkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta ayat dengan ayat. Penanda penghubung ini digunakan untuk menyatukan berbagai jenis hubungan. Faridah Nazir 2014 menyenaraikan 6 jenis kata penghubung dalam bahasa Melayu yang digunakan sebagai penyambung antara frasa, fakta, frasa, klausa dan ayat dan satuan yang lebih besar. Dalam artikel ini terdapat 3 jenis kata hubung yang terdapat dalam artikel ini. Yang pertama, penghuraian. Contoh penghuraian ini ialah sebaliknya, supaya. Yang kedua, pengembangan idea. Contohnya seperti, oleh itu, kerana, dan. Akhir sekali, kata hubung tentangan, iaitu namun begitu. Seterusnya saya akan membicarakan tentang kebutuhan fonologi. Fonologi adalah kajian bunyi sebutan dalam sesuatu bahasa. Kamus Dewan Dul edisi 2007 memberi maksud keutuhan sebagai perihal tentang sifat atau keadaan bentuk, kebulatan atau kesempurnaan. Keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana lisan dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara, dan suara atau intonasi suara. Digunakan untuk menimbulkan hubungan semantik yang berbeza-beza antara bahagian-bahagian wacana. Dalam wacana tulisan, unsur paralinguistik ini ialah alat yang digunakan untuk memperjelas persembahan wacana. Dalam wacana tulisan, juga alat-alat tersebut ialah tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Dalam wacana lisan pula, ekspresi wajah iaitu keadaan air muka serta gerakan tangan dan badan merupakan alat-alat untuk membantu memahami ujuran. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang kejelasan dalam penulisan. Bila dari segi kejelasan, artikel ini menunjukkan beberapa aspek positif dan juga beberapa ruang untuk penampaian. Jadi terdapat beberapa aspek positif untuk melihat di sini. Antaranya, penulis mendefinisikan istilah pertama, iaitu kesantunan. Kesantunan merujuk perihal kesopanan, yakni budi bahasa atau budi penulis. Dengan definisi ini, pembaca pun boleh tahu maksud istilah penting yang digunakan. Seterusnya ialah penggunaan contoh konkret seperti teguran yang dikiaskan digelarkan sebagai menurut upaya. Kemudian, bagi urutan idea pun logik. Dari pengenalan, kemudian bersama kepada masalah jenis muda. Seterusnya adalah definisi, kemudian bidang linguistik dan diikuti dengan indikasi dan asal arah politik. Ini membantu ayah bagi pembaca supaya mereka mudah memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Dan akhir adalah penggunaan kata sambung yang membantu kesinambungan seperti perkataan oleh itu, sampai itu, serta konklusinya yang boleh memudahkan pembaca menghidupi ucapan. Namun itu, terdapat juga beberapa ruang penampaian yang perlu penulis lakukan untuk memperbaiki artikel ini. Antaranya ada beberapa ayat atau panjang dan kompleks yang mungkin boleh dipecah untuk lebih ringkas dan mudah difahami. Contoh ayat yang saya ambil daripada artikel adalah penggunaan bahasa formal ini merupakan etika yang wajar diterapkan supaya tak ada sesuatu manis langsung mengikutkan. Jadi kat sini tahu yang ayat ini memang padat dengan makna dan boleh menyebabkan pembaca ni mungkin perlu berhenti sebentar untuk faham. Jadi beberapa istilah pun mungkin agak terlalu akademik untuk pembaca umum seperti pragmatik, interaksi sosial dalam masyarakat majmuk, penerangan di dalam masyarakat, oleh masyarakat dan pelbagai. Dan seterusnya masuk pada analisis khusus daripada perspektif dalam bahasa komunikasi formal. Jadi daripada artikel saya kaji, pemilihan kata ganti dan persona, iaitu penulis menggunakan perkataan setiap individu, generasi muda, masyarakat, pelbagai peringkat. Jadi ini menunjukkan nada inklusif dan fungsional. Tidak ada penggunaan bahasa terlalu santai ataupun slang. Sebagai contoh, gaya kebetulan generasi muda ini dilihat lebih gemar menggunakan kata-kata yang kurang elok digunakan. Kemudian, nada formal tapi bersuara aktif. Penulis menggunakan ungkapan seperti haruslah dijadikan amalan, perbincangan mampu dielakkan. Penggunaan bahasa formal ini merupakan etika yang wajar, tidak beratkan. Hal ini menunjukkan kemahuan dan cadangan yang penting.
Kemudian adalah keazaman dan ajakan. Artikel bukan sekadar deskriptif tapi juga menyebutkan. Seperti contoh ayat dan semua pihak haruslah bersama-sama mendidik generasi muda. Ini menjadikannya komunikatif, bukan hanya menerangkan tetapi juga mempengaruhi pembaca. Seterusnya adalah konteks dan situasi. Seterusnya adalah konteks dan situasi penggunaan. Penulis menyebut situasi formal versus informal, iaitu bahasa yang formal misalnya haruslah dimatuhi sekiranya individu tersebut berada dalam situasi yang formal. Ini menunjukkan kesedaran tentang laras bahasa dan situasi bahasa. Jadi ini merupakan salah satu elemen komunikasi yang baik. Seterusnya saya akan membincangkan tentang perkembangan idea secara logik, iaitu kohesif. Kohesif bermaksud hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Konsep kohesif pada dasarnya merujuk keadaan hubungan bentuk, iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana supaya memiliki kesepaduan dan bentuk. Penulisan kohesif dapat dilihat melalui ciri yang berikut. Yang pertama iaitu rujukan. Penulis menggunakan kata seperti ini, yang, tersebut dan mereka untuk merujuk kepada idea atau pihak yang disebut sebelumnya. Contohnya, gaya pertuturan generasi muda kini dilihat lebih gemar menggunakan kata-kata yang kurang enak didengari. Hal ini dikatakan demikian kerana kesantunan dalam berbahasa tidak dinormalisasikan dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini merujuk kepada kenyataan sebelumnya tentang gaya pertuturan generasi muda. Untuk perkataan mereka merujuk kepada generasi muda. Penggunaan oleh itu sebagai penghubung rujukan kepada sebab akibat yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh itu, aspek kesantunan dalam berbahasa haruslah dijadikan amalan. Penulis menggunakan contoh sebagai contoh untuk merujuk ke kandungan huraian yang akan datang atau telah datang. Contohnya, sebagai contoh dalam pembicaraan. Berikut yang kedua, iaitu pengulangan kata. Kata yang utama seperti kesantunan dalam berbahasa, bahasa, nilai, pertuturan, masyarakat sering diulangi secara konsisten sepanjang artikel. Contohnya, kesantunan dalam berbahasa adalah satu daripada faktor dan kemudian kesantunan dalam berbahasa pula dapat ditaklifkan sebagai istilah kepada, terhadap, penggunaan juga sering muncul dalam konteks membincangkan kesantunan dan komunikasi. Sipulan bahasa seperti mulut tempayan digunakan sebagai contoh konkret yang menyokong idea abstrak. Ini menambah kohensi kata, leksikal dan kesinambungannya tematik. Yang ketiga, hubungan sambungan. Penulis menggunakan kata hubung sebab, akibat dan pertentangan seperti kerana, oleh itu, jika, maka, di samping itu, sebaliknya. Contoh, hal ini dikatakan demikian kerana kesantunan dalam berbahasa tidak dinormalisasikan. Struktur kondisional, struktur sebab akibat, jika kata-kata yang dilontarkan itu mempunyai nilai adab dan bersopan santun, maka reaksi individu akan menunjukkan tindak balas yang baik. Penulis juga menggunakan urutan logik seperti pengenalan isu, huraian konsep, seterusnya kepada contoh, akhir sekali kepada kesimpulan, iaitu konklusinya yang mencipta aliran wacana yang bersambung. Yang keempat, kohesi tematik dan semantik. Tema utama di santunan berbahasa dan bagaimana ia menjadi pemantik kepada keharmonian sejagat. Tema ini diulang dan dirujuk dalam setiap perenggan, menjadikan keseluruhan artikel ini mempunyai kesatuan tema. Konteks sosial, pembicaraan tentang generasi muda, masyarakat majmuk, perbezaan umum, pangkat serta jantina menunjukkan kesinambungan semantik dalam pembahasan daripada individu ke masyarakat ke konteks komunikasi yang berbeza. Perpindahan dari konsep abstrak iaitu kesantunan tata bahasa ke contoh konkret iaitu sipulan bahasa seperti mulut tempayan. Ini menunjukkan kesinambungan semantik dan membantu memperkukuh antara idea umum dan spesifik.
Berikut merupakan langkah-langkah dalam penulisan yang teratur. Langkah penulisan yang teratur adalah perkara penting yang perlu dititikberatkan dalam menghasilkan penulisan akademik. Dalam konteks penulisan tugasan di Institut Pengajian Tinggi, cadangan Mariam Azlan 2022 dilihat relevan untuk membantu pelajar menghasilkan penulisan yang baik. Mariam Azlan menjelaskan bahawa terdapat beberapa langkah untuk menghasilkan penulisan secara terancang dengan perkara berikut. Berikut merupakan langkah-langkah dalam penulisan yang teratur. Yang pertama, mulakan proses penulisan awas seawal yang boleh, mengkaji dan menentukan kehendak soalan, memikirkan hala tuju untuk merancang penulisan, membina kerangka awas sebagai panduan menulis dan mengembangkan idea, mencari maklumat berkaitan tajuk dan isi kandungan, membuat nota berdasarkan bahan akademik yang dibaca, mengemas kini rangkaian esei berdasarkan maklumat baharu yang diperoleh, dan mulakan proses penulisan draft yang pertama. Semak draft pertama dan tambah baik pengolahan idea sehingga memenuhi semua kehendak tugasan dengan sempurna. Langkah-langkah dalam penulisan ini juga penting untuk memastikan kejelasan dalam penulisan. Antara langkah untuk menghasilkan penulisan yang teratur ialah pemilihan masalah dan topik penulisan. Yang kedua, mengumpul maklumat atau data untuk penulisan. Yang ketiga, menyusun atau mengorganisasikan data untuk menghasilkan satu penulisan yang baik. Yang keempat, meneliti semula hasil penulisan dengan membuat penambahbaikan. Dan akhir sekali, menyemak dan hasil. Betul. Akhir sekali, menyemak hasil penulisan untuk memastikan tiada kesalahan tata bahasa dan kesalahan teknikal.